Okay guys, sekarang kita berada di Littar Morack Adventure Park untuk perlombaan FIM Mini GP Malaysia Series. Saya nak bawa anda untuk kita tour paddock di FIM Mini GP Malaysia Series. Okay, sekarang kita berada di changing room para pelumba di mana para pelumba akan pakai suit, pakai boots dan berehat dekat sini. Ini adalah suit pelumba di FIM Mini GP Malaysia Series. Hai guys, sekarang kita berada di FIM Mini GP 2024 Malaysia Series dekat tempat paddock dia. So sekarang ni kita nak tengok dekat tempat mekanik. So sekarang saya tunjuk. Dekat sini ada tempat change tayar. Kita ada dua jenis tayar, satu dry tayar dengan wet tayar. Dekat situ juga ada tempat untuk motor isi minyak. Okey, dekat depan ni pula kita ada tempat untuk mekanik baiki motor tersebut. Mana motor crash, enjin rosak, semua buat dekat sini. Macam motor 160cc macam tu. Okey. Dekat sebelah sini kita ada paddock untuk 190cc. Dekat sinilah mana-mana pelumba pakai helmet, pakai sunglove, semua duduk dekat sini untuk diorang rehat. Dekat depan ni pula ada paddock untuk 110cc. Sama juga macam 190cc. Diorang rehat, diorang ni ke apa, semua dekat sini. Okey, berhadapan dengan paddock 110cc, kita pun ada 100 motor 160cc. Sama juga macam 150, 110. Pelumba semua pakai dekat sini. Okey, tadi kita dah tengok paddock untuk para pelumba. Sekarang mari kita tengok tempat di mana pelumba-pelumba dilepaskan sebelum race bermula. Okey guys, sekarang ni saya berada di tempat yang di mana para pelumba akan melumba sebelum diorang dilepaskan. Okey, daripada paddock sana, para helper akan tolak motor diorang untuk masuk ke dalam sini. Kemudian motor akan di-start, baru akan dilepaskan. So guys, itu saja untuk tour di FIM Mini GP Malaysia Series. Jumpa anda pada lain hari. Bye-bye.